Jarvis, action mode. Memang gila. Tapi aku bukan nak cakap pasal topeng Spiderman. Aku nak cakap pasal earphone ni. First kalau hampa tengok earphone ni, dia kecil saja. Hampa tengok, memang hampa takkan jumpa lagi earphone macam ni lah. Kalau hampa tengok dari segi ketebalan dia, memang nipis dan dia punya size pun kecil. So kalau hampa nak pakai, hampa kena terbalikkan lah. Bagi hak yang kecil ni duduk belah atas. Dan bila hampa pakai tu, so dari segi normal memang hampa takkan nampak macam pakai earphone lah. Sebab apa? Dia nipis. Walaupun aku buat macam ni, earphone tu elok je dan tak rasa macam di earphone sangat. So yang ni sangat best kalau hampa nak pakai naik motor ataupun hampa nak pakai earphone tapi tak mau nampak sangat hampa pakai earphone. Yang ni sesuai. Hampa pakai dua-dua pun nampak biasa saja. Dan dia ada sekali dengan casing case. Dekat depan ni dia ada screen lah untuk kita nak tengok dia punya persen bateri. Untuk sound bagi aku okey. Dia tak terlampau high dan tak terlampau rendah. So kalau hampa nak dengar lagu, best. Dan kalau hampa tengok kat sini, dia bukan pakai jenis touch, dia pakai jenis button. So kalau hampa nak pause ataupun nak play muzik, hampa just tekan saja button ni. Dan sekarang ni aku tengah dengar lagu. Aku akan bagi hampa dengar. So kalau hampa nak dapatkan earphone yang kecil macam ni, hampa boleh tekan beg kuning kat bawah.